Okey, baik. Bab satu, okey, berkaitan dengan okey kedaulatan negara di mana okey sentiasa ingat keywords dalam sejarah, jangan ingat semua perkataan, ingat keywords. Contohnya, kedaulatan. Apa itu kedaulatan? Kedaulatan keywords dia ialah kekuasaan tertinggi. Dan kewibawaan bagi sesebuah negara, negara yang bebas, maknanya negara yang merdeka. Jadi, negara yang merdeka akan ada hak untuk melaksanakan, maknanya membuat pemerintahan dan pentadbiran negara. Cikgu rasa kedaulatan ni tak ada masalah untuk takrif. Cuma ada masalah pada bila takrif mengikut bahasa. Mungkin ini pun tak ada masalah kot. Di mana dari sudut bahasa, bahasa Yunani, sila ingat super news dan juga superrenus yang bermaksud agung dan tertinggi. Kalau bahasa Inggeris ialah sovereignty, iaitu negara yang berkuasa penuh terhadap pemerintahan. Kalau bahasa Arab, dia daulah, iaitu tentang kuasa pemerintahan. Stil kuasa pemerintahan sesebuah negara, dan juga bahasa Melayu ialah daulat. Yang bermaksud kekuasaan yang tertinggi terhadap pemerintahan. Tetapi, itu okey lagi. Yang pandangan tokoh ini yang sebenarnya banyak memberi kamu problem. Sebab nak ingat tu kan. So, seperti mana yang nota cikgu telah berikan, kalau pandangan tokoh, ingat keywords juga. Sebagai contoh, Aristotle. Iaitu Aristotle kata kedaulatan ialah kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan sesebuah negara, merujuk kepada kerajaan yang terikat oleh undang-undang. Maknanya kuasa tertinggi terikat undang-undang. Itu siapa? Aristotle. Aristotle. Kemudian kalau Ibnu Khaldun, Ibnu Khaldun kata kedaulatan ialah kekuatan dan kekuasaan sebuah negara berasaskan semangat. Nampak kekuatan dan kekuasaan sebuah negara berasaskan semangat kekitaan bangsanya. Ada semangat kekitaan bangsanya diiringi dengan kekuatan semangat juga, semangat beragama. So, kalau ada perkataan semangat kekitaan, semangat beragama, itu adalah Ibnu Khaldun. So, relatekan dia. Relatekan dia. Jadi kita nampak bahawa ada dia punya keywords dekat situ. Baik. Kalau John Bodin pula, dia kata tentang kedaulatan ialah still kuasa tertinggi, dalam sebuah negara. Kedaulatan bersifat kekal dan mempunyai kuasa tidak terbatas. Untuk membuat undang-undang, mentafsir dan melaksanakannya. So, itu John Bodin. Hampir sama dengan Aristotle. Hampir sama. Nampak kuasa tertinggi dengan Aristotle kan? So, hampir sama. Cuma John Bodin ni ada perkataan kekal, kuasa tidak terbatas. Itu bezakan. Okey. Tunku Abdul Rahman. Iaitu berdasarkan kepada Tunku Abdul Rahman kata bahawa kedaulatan dibina berdasarkan prinsip kebebasan dan keadilan yang sentiasa memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. So, kalau Tunku Abdul Rahman, kebebasan, keadilan. Itu dia. Dan Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas. Saleh Abbas. Kedaulatan merupakan asas negara yang merdeka. Ada perkataan asas negara, memiliki kebebasan pada peringkat antarabangsa untuk mengatur urusan dalam negeri, untuk mengatur, arrange urusan dalam negeri tanpa telunjuk asing, maknanya tanpa dipengaruhi oleh kuasa asing. So, ingat keywords tu. Ingat keywords tu. Kerana apa? Kerana bahawa keywords ini mudah untuk kita ingat. Kan cikgu bilang
Ya betul Alisha. Sebab itu, kenapa cikgu kata, cikgu keyword saya cikgu. Ya, sebab apa? Sebab soalan ini biasanya, subtopik ini biasanya keluar dalam soalan objektif. So sebab tu kena tengok apa perbezaan dia. Supaya kamu kenal. Oh, okay. So, apa pula boleh? Okay, supaya kamu kenal perbezaan-perbezaan tafsiran tu. Okey, baik. So, itu berkaitan dengan pandangan tokoh. Baik, jenis kedaulatan ada 4. Okey, ini memang penting. Jenis kedaulatan, okey, iaitu ada kedaulatan tradisional, kedaulatan moden, kemudian ada kedaulatan undang-undang dan juga antarabangsa. Macam mana nak ingat perkara ini? Iaitu kalau kedaulatan memang kalau kita lihat dia ada okey dia uh, ada kontra kat situ. Contohnya traditional versus modern kan? Okey so versus modern. So kita tahu dua ni mesti ada. Traditional, modern. Undang-undang antarabangsa. Jadi traditional merujuk kepada kedaulatan yang mana bersifat mutlak iaitu pemerintahan berkuasa mutlak total power dan semua kedaulatan terletak kepada kuasa raja-raja. Itu tradisional. Kalau moden iaitu idea ataupun kita kata kedaulatan moden iaitu merujuk kepada kedaulatan yang dikaitkan dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Nampak tak? Kontra between traditional dengan modern. Traditional memang raja-raja je. Tapi kalau modern, no more raja-raja. Mesti tentang hak rakyat. Mesti tentang kerajaan berperlembagaan. Jadi itu yang kita kata sebagai perbezaan dia. Baik. Untuk kedaulatan undang-undang, bermaksud kerajaan dan rakyat terikat dengan, ingat kerajaan dan rakyat terikat dengan undang-undang. Kerana undang-undang akan menjamin keadilan. Undang-undang menjamin keadilan. Sebab itu kedaulatan undang-undang terdapat dalam prinsip keempat rukun negara. Dan kedaulatan antarabangsa pula merujuk kepada pengiktirafan. The recognition by UN ataupun PBB. Maknanya PBB mengiktiraf negara kita ada kedaulatan. Ada kebebasan untuk mentadbir negara sendiri. Itu sebenarnya. So, sebenarnya secara kesimpulannya, kedaulatan ni sebenarnya merujuk kepada kemerdekaan. So, kedaulatan negara is about kemerdekaan negara. Maknanya negara itu dah bebas untuk mengatur segala urusannya sendiri. So, macam cikgu cakap dulu kan, negara kita memang dah berdaulat, merdeka. Boleh buat urusan sendiri. Macam kamu, belum lagi. Kamu belum berdaulat. Sebab kamu semua keputusan kamu perlu dipengaruhi oleh mak bapak kamu. So, mak bapak kamu buat keputusan. So, kamu tak ada kedaulatan lagi. Soon to be. Ya, yeah, betul. Soon to be. But now not yet. Not yet. Ya. Jadi, kamu belum ada kedaulatan sendiri. Itu kamu kena faham. Okey. Berdaulat sampai SPM habis. Okey. Okey, baik. Maknanya bila dah SPM habis tu memang berdaulat lah. Okey. Ciri-ciri negara yang berdaulat. Okey. So, apa ciri-ciri negara berdaulat? Dia ada pemerintahan. Yang bawah ni, okey. Yang bawah ni tentang Malaysia mengamalkan sistem raja perlembagaan, demokrasi berparlimen, ketua utama semua ni. Ini sebenarnya huraian. Huraian, maknanya huraian dan contoh. Contohnya Malaysia amalkan sistem raja berperlembagaan. So itu pemerintahan. Maknanya ciri negara berdaulat ni senang nak ingat sebab pemerintahan tu contohnya apa? Malaysia mengamalkan apa? Baik. Kemudian ciri negara berdaulat seterusnya iaitu mempunyai sempadan. Iaitu ada garis pemisah antara negara. Supaya apa? Supaya dapat memudahkan urusan. Senanglah kita tahu sampai had mana kita perlu uruskan negara kita.
Kalau tak ada border, setiap bulan kita menguruskan negara, tanah orang lain, tanah negara lain. Perlu, sebab itu perlu ada sempadan. Perlu ada sempadan. Baik. Yang ketiga, mempunyai perundangan, ada law, di mana sistem perundangan ini menjadi asas kepada peraturan negara. So, undang-undang penting untuk memelihara kesejahteraan, okey, menjamin keadilan dan juga untuk melindungi rakyat. Dan bawah ni contoh, ya, contoh seperti Perlembagaan Persekutuan. Itu contoh. Okey, perundangan. Dan yang terakhir, ada rakyat. So, rakyat ni penduduk sebuah negara, terikat dengan undang-undang dan peraturan, rakyat terdiri daripada pelbagai kaum. Baik, so ada 4. Kemudian 1.3, kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Kepentingan maksudnya faedah. Apa faedahnya? Okey, mewujudkan negara yang merdeka, yang berdaulat, supaya pentadbiran menjadi berkesan. Keberkesanan pentadbiran, sebab kita mampu untuk menguruskan negara kita dengan baik. Memberi kebebasan kepada negara kita menjalankan urusan pentadbiran. Kalau tanya apakah bukti Malaysia mempunyai kedaulatan negara? Boleh, tak ada masalah. Okey, soalan bagus ni. Kalau ditanya apakah bukti Malaysia mempunyai kedaulatan negara? Bagus soalan tu. Cikgu suka tu. Okey, baik. So kawan kita salah seorang tak ada bagi tahu yang ini. Okey, iaitu apakah bukti Malaysia mempunyai kedaulatan negara? Okey. So bagaimana nak jawab soalan ini? Suddenly kamu rasa macam alamak. Tiba-tiba nak jawab ke? Ya, apakah bukti Malaysia mempunyai kedaulatan negara? Ya, 8 markah. Boleh 8 markah. Ya. Antara bukti Malaysia mempunyai kedaulatan negara iaitu pertama, Malaysia mempunyai apa? Ya, mempunyai okey, pemerintahan. Okey. So kita ambil yang 4 tu, ya. Mempunyai pemerintahan, kemudian mempunyai sempadan, okey, kemudian juga mempunyai apa? Mempunyai okey, undang-undang, dan juga yang terakhir iaitu mempunyai rakyat. Mempunyai rakyat. So, tapi maksud tarif tu yang mana? Takrif yang mana? Takrif macam mana tu? Okey. Takrif kedaulatan negara ke? Kedaulatan negara memang sebenarnya kekuasaan tertinggi lah. Baik, tak apa. Apakah bukti Malaysia mempunyai kedaulatan? Dia mesti ada 4 ni. Buktinya Malaysia mempunyai pemerintahan. Okey, ini fakta pertama. Tapi ini semua fakta. Fakta kedua, kemudian fakta ketiga dan juga fakta keempat. Okey. Namun, ingat kalau 8 markah kena masukkan huraian. So, apa huraian yang saya boleh buat? Yang itu yang kamu masukkan, iaitu huraiannya contoh. Okey, huraian boleh buat contoh. Contoh, Malaysia ada pemerintahan iaitu berpegang kepada pemerintahan dia iaitu Malaysia, pemerintahan dia ialah raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. So itulah dia, mempunyai pemerintahan. So mempunyai pemerintahan ni, adakah ianya contoh semata-mata? Tidak. Ianya boleh menjadi sebagai huraian. Itu huraian. Mempunyai sempadan. Kemudian kamu buatlah huraian yang kedua. Huraian dia apa? Iaitu mempunyai sempadan. Kamu bagi tahu bahawa Malaysia bersempadan dengan, sempadan dengan, dengan Thailand. Okey. Kemudian juga dengan, dengan Singapura dan sebagainya. Macam tu. Kemudian, negara-negara jiran, Kemudian mempunyai undang-undang. Contohnya huraian ketiga, negara kita mempunyai undang-undang. Huraiannya untuk apa? Okey, apa fungsi undang-undang? Untuk menjamin keadilan. Keadilan dan melindungi rakyat. Menjamin keselamatan boleh? Ya, boleh. Menjamin keharmonian pun boleh, menjamin keselamatan pun boleh. Dan juga kalau mempunyai rakyat. Mempunyai rakyat maksudnya adalah iaitu rakyat yang berbilang
berbilang kaum, and then kamu boleh masukkan, iaitu terdapat Melayu, Cina dan juga dan India. So macam tu. So sebab itu kalau nak dapat 8 markah, okey, kena ada complete fakta huraian. Macam tu. Then kamu boleh tak score. Itu je. Okey. So itu diberi bukti. Boleh eh? Baik. So, apa kepentingan negara berdaulat? Iaitu untuk keberkesanan pentadbiran, kemakmuran ekonomi. Okey, seperti mana cikgu maklumkan, kemakmuran maksudnya kekayaan ekonomi. So, negara kita kaya dengan apa? Dengan pelbagai kegiatan ekonomi, perdagangan, perlombongan, okey, pertanian, pelancongan. Itu kelebihan negara berdaulat. Keberkesanan pentadbiran, kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial, maknanya masyarakat. Sosial means masyarakat. So, kalau kesejahteraan sosial, maksudnya dapat memberi keamanan kepada generasi, dan apabila generasi itu dah hidup dalam aman, maka generasi akan berusaha untuk meningkatkan ilmu. So, dapatlah melahirkan generasi berilmu, berkemahiran, memberi sumbangan kepada negara. So kesejahteraan sosial. Jadi Da- insan yang berguna. jadi insan yang berguna, betul. Untuk berguna untuk apa? Boleh buat jambatan, okey, boleh buat tiang lampu. Itu untuk insan yang berguna. Baik. Kemudian, kecemerlangan hubungan luar negara. Cemerlangnya hubungan luar negara. Okey. Iaitu terbentuk melalui penggubalan. Penggubalan maknanya membuat, ya. Membuat dasar-dasar luar negara. Contohnya, adakan perjanjian, adakan kerjasama, supaya Malaysia dapat faedah, negara pun dapat, negara lain pun dapat faedah. So, cemerlangnya hubungan luar negara ni kerana melalui perjanjian dan kerjasama dapat menikmati pelbagai faedah. Okey, menikmati pelbagai faedah. So, itu antara kepentingan. Okey. Dan langkah mempertahankan dia, okey, ini adalah langkah pemerintah, ada juga langkah daripada rakyat, okey, untuk mewujudkan kestabilan politik, kemakmuran ekonomi. Okey, begitu juga mengekalkan perpaduan kaum. So, kalau kita lihat cikgu, ada pemerintah dan rakyat. Macam mana kita nak ingat cikgu? Baik, bila kamu tengok yang pemerintah, imagine kamu menjadi Perdana Menteri. Kamu imagine lah kamu jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baik, bila kamu imagine, aku Perdana Menteri sekarang ni. Kalau Perdana Menteri sekarang ni, kalau aku nak meningkatkan ekonomi, mewujudkan kestabilan dan kemakmuran ekonomi, sebagai pemerintah, aku perlu mewujudkan pentadbiran yang cekap. Nampak? Aku kena elakkan amalan rasuah. Memastikan supaya sumber kekayaan secara adil dan laksanakan undang-undang negara. Itu kalau kamu pemerintah. Bila kamu jadi rakyat, kamu kena tukar watak kamu jadi rakyat. Ting. Okey, sekarang aku ni rakyat je. Okey, Mat Dispatch. Okey, Mat Dispatch. Okey, buat Lala Move. Okey, buat Grab kan. Buat Grab Food. Okey. So bila dekat dekat traffic light, engkau apa, kamu budak Grab Food kan? Kamu pun menang sekejap. Okey, aku ni rakyat. Aku kena buat apa eh? Aku kena beri kesetiaan lah kepada raja dan negara. Aku kena setia pada raja dan negara. Aku perlu sokong usaha-usaha dan dasar kerajaan ni untuk stabilkan politik. Lepas tu aku mesti kerjasama dengan semua kaum. Dengan India, dengan China, supaya kekayaan negara dinikmati semua orang. Dan paling penting, aku sebagai rakyat perlu mematuhi undang-undang. Nampak tak? Jadi cara untuk ingat tu adalah bila diberi watak pemerintah, imagine kamu pemerintah. Kalau aku ni Perdana Menteri, apa aku nak buat? Sebab tu cikgu pernah cakap, kalau cikgu lah jadi Menteri Pendidikan, memang seronok korang. Mula kelas pada pukul 9 pagi.
Sekolah semua datang pukul 9 pagi. Bukan tak payah belajar, belajar. Tapi mula sekolah pukul 9 pagi. 7.30 sampai pukul 9 tu buat apa? 7.30 hingga pukul 9, kamu semua kena, kena apa? Okey, kena sarapan dulu. Sarapan dengan Yang sedih family. pun. Senam Lama tak robik. sarapan ni. Kan 8.30 sampai sekolah kan. Senam robik dulu. Buat wadidah masing-masing. Buat wadidah masing-masing. Cikgu dalam. Okey. Wadidah. Kan tolonglah jadi cikgu. Tapi kita dah habis sekolah lah bila jadi cikgu. Kan? Ya, betul. Itu kalau cikgu jadi Menteri Pendidikan. Contoh. Memang tak. Okey. Baik. So, penting untuk kamu pegang watak tu. Pemerintah, rakyat. Buat cikgu DMP. Seperti kata siapa tadi seperti kata Jiha. Wah, lagi senang ingat macam ni. Betul, Jiha. Senang sebenarnya nak ingat tau. Kalau kamu pegang watak tu. Contoh macam nak mengekalkan perpaduan. Macam mana jadi pemerintah? Okey, imagine kita jadi Perdana Menteri. Aku kena gubal. Gubal tu buat kan? Buat dasar. Okey, undang-undang berkaitan perpaduan kaum. Aku sebagai Perdana Menteri mesti memastikan keberkesanan pelaksanaan. Okey, pelaksanaan bahasa, pendidikan, kebudayaan. Aku sebagai Perdana Menteri, pemimpin, pemerintah, aku perlu merangka buat program ke arah perpaduan kaum. Kemudian aku sebagai Perdana Menteri memperuntukkan perbelanjaan untuk program memupuk perpaduan kaum. Itu kita imagine jadi pemerintah. Tapi bila kita jadi rakyat, terus tukar. Okey, tiba-tiba kan dia macam macam multiverse lah. Tiba-tiba tukar jadi rakyat. Rakyat yang sedang naik motor, okey, dekat depan traffic light. Tengah nak hantar food panda. Rakyat. So bagaimana aku nak okay, kita kata bagaimana aku nak mengekalkan perpaduan kaum. Dr. Strange ke ni ya? Macam mana aku nak kekalkan perpaduan kaum ni? Oh, kita kena guna bahasa Melayu ni. Gunakan bahasa Melayu, kena ada prinsip rukun negara. Sambil menong ni. Kena guna prinsip rukun negara ni, bagus ni. Kita kena hormati agama-agama lain serta budaya agama lain ni. Kita kena amalkan semangat perkongsian. Kita kena tolak ansur ni. Bila ada tin-tin kan, sorry bang, sorry kan. Jadi pun kita, oh, sorry, sorry. Saya nak cepat tadi, minta maaf ya. Okey, okey. Ada toleransi, saling menghormati. Nampak tak? Melibatkan diri dalam program kemasyarakatan. Tengah bawa food panda, tiba-tiba nampak ada orang gotong royong. Kutip sampah kat tepi, gotong royong bersama beramai-ramai. Kita pun letak sekejap, letak je lah. Nak tolong. Uish. Lambat Ah. makanan orang sampai juga. Dan lepas tu kau kena ban. Pasal apa? Hantar makanan lambat. Padan muka. Baik. So, jadi dekat sini peranan kamu untuk memegang watak pemerintah dan rakyat. Okey, itu cara bagaimana untuk kamu ingat. Nampak tak? So cikgu dah bagi tips macam mana nak ingat. Memupuk patriotisme, mengukuhkan pertahanan negara. Okey. Baik. So itulah dia bab satu. Revision ringkas je bab satu tu. Kan. Jadi malam ini kita akan teruskan dengan latihan. Baik. So, kita akan teruskan dengan latihan dan inilah dia latihannya. Okey, yang telah cikgu kongsikan dalam grup. Okey, jika kita lihat, okey, inilah dia tentang. Okey, jom kita buat sama-sama. Dan kali ni, cikgu nak semua kita guna teknik. Teknik apa? Kita guna teknik first impression. Kita nak praktis ni. First impression. Macam mana nak guna first impression? So, jom. Kan, semua dah tahu kan? Tapi kita nak praktis. Okey, baik. So, jom kita mulakan dengan praktis iaitu jom kita lihat. Baik. So, first impression. Macam mana nak buat teknik first impression, cikgu? Dia macam ni. Kita baca soalan, apakah perkataan bahasa Arab? Okey, yang bulat, yang underline memang korang kena buat. Dalam exam kena buat. Ica, masa exam tadi kamu ada buat tak conteng-conteng macam ni? Bulat ke, underline ke? Ada kan. Jangan biarkan ia bersih. Ya, jangan biarkan kertas soalan tu bersih. Kena conteng. Baik. So, apakah perkataan
Bahasa Arab yang merujuk kepada konsep kedaulatan. Okey, tengok bahasa Arab. So, kemudian kamu tengok Aulad, Daulah, Derhaka, Super News. Okey, jawapan dia memang memang B, Daulah. Jadi tertanya cikgu, Amir Amran, kenapa tiba-tiba dia, kan? Okey, okey, salah tekan. Okey, baik, tak apa. Baik, nombor satu adalah B. Baik. Nombor dua, tafsiran tokoh berikut. Ini yang cikgu cakap. Tafsiran tokoh berikut berkaitan kedaulatan. Siapa dia ni? Tunku Abdul Rahman. Baik, bila Tunku Abdul Rahman, ada keywords yang kita bulatkan tadi. Iaitu kebebasan dan keadilan. Betul? Kebebasan dan keadilan. Dia macam tu. Kalau kuasa tertinggi, ada dua orang yang sebut pasal kuasa tertinggi. Okey, iaitu Hans Kohn dan seorang lagi tu. Seorang lagi tu siapa nama dia? Seorang lagi tu. Kan? Kalau semangat beragama, ya Aristotle, betul. Kalau semangat beragama, Ibnu Khaldun. Macam mana ingat cikgu? Keywords. Keywords sangat penting. Ah, nama tak ada ke? Ya kot, dia bagi nama tak ada. Sebab semua orang kenal dia. Kalau tak kenal ni, bukan rakyat Malaysia lah. Dan satu lagi, kalau tak kenal yang di Pertuan Agong Malaysia yang pertama. Siapa yang tak kenal ni memang kena lempang laju-laju. Kan. Kenal tak? Yang di Pertuan Agong yang pertama? Ya, Kenal kenal dekat kan? duit tu, Hari, dekat duit. ya, yang dekat duit tu hari-hari tengok. Kalau tak kenal juga, kan, hari-hari tengok kat duit. Baik, ya, baik. So itu dia. Okay, so itu yang kedua. Yang ketiga, senarai berikut menunjukkan jenis kedaulatan. Tapi duit tak tengok saya. Kalau duit tengok kau-kau lagi. Lana Baik. Kedaulatan X, kedaulatan moden antarabangsa dan juga undang-undang. Baik. So, yang tak ada ialah kedaulatan tradisional. C. Bagus. Yang baik. Empat. Apakah maksud kedaulatan antarabangsa? Keywords dia adalah antarabangsa. So, jawapannya first impression kamu adalah D. Sebab ada keywords pengiktirafan PBB. D. Macam tu. Jangan ubah-ubah jawapan. Baik. Lima. Apakah ciri-ciri negara berdaulat? Okey. So, berdaulat ni, okey, tentang apa? Yang tentang, kalau ciri-ciri, dia ada perkataan mempunyai, kan? Mempunyai. Okey, mempunyai. So, mempunyai apa? C. Mempunyai rakyat dan sempadan. Baik. Nombor 6. Gambar berikut menunjukkan hubungan Malaysia dengan negara lain. Ini Datuk apa ya, Allahyarham Datuk Tan Sri Abdullah Ahmad Badawi dan juga George Bush. Okey, daripada Amerika. So, soalan nombor 6. Okey, kita lihat apakah kesan jalinan hubungan tersebut? Apa kesan dia? So, kesan jalinan hubungan tersebut melahirkan generasi berilmu, mengukuhkan perpaduan rakyat, mempertahankan kedaulatan negara dan menjalin kerjasama dalam pelbagai bidang. Jawapannya adalah, guys, ya, mempertahankan kedaulatan negara dan juga untuk menjalin kerjasama dalam pelbagai bidang. So, jawapannya adalah D. Okey, mungkin ada yang tertanya, cikgu, macam mana kalau buat hubungan dengan negara luar boleh mempertahankan kedaulatan negara? Bila kita buat hubungan luar, kita makin banyak rakan baik, kawan baik. Bila kita banyak kawan baik, maka kita tak ada musuh. Bila kita tak ada musuh, maknanya kedaulatan kita terjamin. Ya, kita bersahabat lah kan? Ya, betul. Kita bersahabat. Ramai backup, betul. Baik, 7. Kepentingan pelaksanaan dasar berikut. Apa kepentingan? Kepentingan means faedah. Apa faedah rukun negara dan bahasa kebangsaan ni? Okey, iaitu untuk iaitu menyatukan rakyat. Ini semua
adalah untuk memupuk apa? Patriotisme. Okey, patriotisme. So, kalau patriotisme, semangat cinta akan negara, maka kita akan dapat bersatu. Menyatukan rakyat. Ya, patriotisme. Patriotisme ni semangat cintakan negara. Bila semua orang cintakan negara, kita semua bersatu. Okey, sebab itu ada peribahasa. Bersatu kita teguh. Bercerai. Bercerai apa lagi? Teru. Ah, Kau ni bercerai kahwin lain. Kau jangan kau ni. Oh. Okey, okey. Kan. Dah mula jadi walid dah pula. Okey, baik seterusnya. Okey, kita teruskan. Seram, seram. Okey, baik. Soalan nombor 8. Okey, baik. Apakah peranan pemerintah untuk mencapai matlamat berikut? Baca soalan Peranan pemerintah untuk wujudkan kestabilan politik, menjamin kemakmuran ekonomi. So, apa peranan pemerintah waktu ini? Nak mewujudkan kestabilan politik, menjamin kemakmuran ekonomi, memberikan kesetiaan, mengukuhkan parti politik, mengelakkan amalan rasuah, menghormati lambang negara. Macam mana tu? Sekali imbas, kamu akan kata, semua macam betul. Betul tak? Sekali imbas, kamu akan kata, semua macam betul. Kan? Tetapi, tengok balik peranan pemerintah. Bila peranan pemerintah, maka ia mengelakkan rasuah. Amalan rasuah. Habis tu yang lain ni, cikgu? Okey, yang ini. Okey, ini memberi kesetiaan ialah peranan rakyat. Nampak? Tu peranan rakyat. Yang A tu, menghormati lambang negara, tu pun peranan rakyat. Mengukuhkan parti politik, ini tak ada kaitan, tak ada kena-mengena. Nampak? Ya. So, kena tengok tu. Baik. Nombor 9. Bagaimanakah pemerintah dapat mengukuhkan pertahanan negara? Pemerintah, ingat pemerintah. Modernkan aset ketenteraan, mengadakan perjanjian pertahanan, okey, mengamalkan ideologi rukun negara, menganjurkan sambutan hari kemerdekaan. Okey. Tak ada ke mana cikgu. Itulah pasal. Jawapannya A, satu dan dua. A. Yang ideologi rukun negara ini adalah mengamalkan itu rakyat. Ini rakyat. Kemudian kalau menganjurkan sambutan hari kemerdekaan itu pemerintah. Tapi pemerintah untuk patriotik. Bukannya untuk pertahanan. Negara kita tak ada ideologi ke? Ada apa? Rukun negara tu ideologi lah. Rukun negara tu ideologi. Kan? Ideologi rukun negara. Tapi kalau dari sudut pemerintahan, negara kita mengamalkan mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Okey, baik. Okey, ya, dan antara berikut yang manakah merupakan peranan rakyat untuk mempertahankan kedaulatan negara? Peranan rakyat perlulah A, menganggotai pasukan keselamatan. Takkanlah pemerintah nak jadi pasukan keselamatan kan? Wujudkan pentadbiran yang cekap, pemerintah. Menjalin kerjasama dengan negara luar, pemerintah. Menggubal dasar pembangunan ekonomi, pemerintah. Menjalin kerjasama dengan negara luar, pemerintah tau. Sebab itu jangan sesekali, kita sebagai rakyat, apa yang kita patut buat untuk meluaskan perdagangan? Sebagai rakyat, kita perlu mengadakan kerjasama dengan negara luar. Kau rakyat ke Perdana Menteri? Buat rakyat tu. Rakyat cakap macam Perdana Menteri pula. Saya rasa, kan, saya rasa sebagai rakyat, kita perlu mengadakan kerjasama dengan Donald Trump. Supaya dapat buat hubungan dengan Amerika kan. Donald Trump. Kena cakap dia balik. Donald Trump tu kena encik ke? Donald Trump tak kenal. Kena kawan dia kata, Donald Trump tu memang macam ni lah. Saya dengan dia, Donald Trump macam ni. Donald Trump dia tak kenal saya. Saya kenal Donald Trump. Donald Trump tak kenal saya. Baik. Satulah. Okey. Baik. So, itu
Okey. Dengan cikgu boleh ingat, tapi Rikat sendiri payah nak ingat. Oh ya, ilah ilallah. Apa Lisha ni? Okey, baik. Jom kita tengok soalan-soalan. Okey, kita ada soalan okey, bahagian A. Baik. Okey, ini soalan ni. Okey, iaitu cikgu rasa soalan A ni jelaskan latar belakang kedaulatan negara. Apa yang kita nak cerita tentang latar belakang kedaulatan negara ni? Okey. Background kedaulatan negara ni. Dua markah. Apa yang kamu nak cerita? Dua markah ni. Ya, betul. Kamu kalau latar belakang, kamu kena berikan iaitu definisi. Definisi. Definisi kedaulatan. Penting. Apa itu kedaulatan? Okey. Dan kedaulatan dan definisi kedaulatan ni, okey, perlu diberi dalam dua ayat. Okey. Contoh, kalau kita kata bahawa, okey, latar belakang kedaulatan negara iaitu kedaulatan negara sebenarnya bermaksud iaitu ataupun kita kata latar belakang kedaulatan negara ialah kekuasaan tertinggi sesebuah negara yang merdeka. Satu. Dan kemudian, okey, merujuk juga kepada ya, sebuah negara yang bebas ataupun sebuah negara yang merdeka atau sebuah negara yang bebas. Sebenarnya, untuk kamu buat ini, kamu tak perlu, okey, untuk detail sampaikan menggunakan perkataan yang sama dalam buku teks. Tak perlu pun sebenarnya. Dia dah hampir-hampir tepat tu dah okey. Contoh dalam buku teks guna negara yang bebas. Kalau kamu tulis kat sini negara yang merdeka, boleh. Tak ada masalah. Sebab dia membawa maksud yang sama. Kan, Okey. sebiji-sebiji tu macam power sangat lah. Itulah kan. Macam sebiji sangat, over sangat kan. So, ya, dan satu lagi penting iaitu ada hak, okey, untuk melaksanakan pentadbiran. Okey, pentadbiran negara. Okey. Saya selalu hafal sebiji. Tak perlu pun hak untuk melaksanakan pentadbiran negara. So, ini saja pun sudah dapat 2 markah. Tapi jangan buat point. Buat dalam bentuk ayat. Faham? Kan tak pernah lagi cikgu ajar korang buat soalan struktur guna pakai point. Ah, dengan latar belakangnya. Ya, betul. Betul. Relevan. Baik. So, kalau takrif macam ni, cikgu rasa tak perlulah kamu korang pun tahu kan. Okay. So, tapi nak jawab, terangkan takrif kedaulatan tu, kalau bahasa Arab tu, kamu kena tengok markah. Kalau satu markah saja, okey, kamu bolehlah buat daulah macam tu. Tapi kalau 2 markah, kena ada ayat. Maknanya, takrif kedaulatan berdasarkan bahasa Arab ialah daulah yang membawa maksud kuasa tertinggi. Kuasa pemerintahan tertinggi. Macam tu. Dia kena satu ayat yang penuh. Begitu juga bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu ni, iaitu perkataan asalnya daulat kan. Kalau daulat tu 1 markah. Tapi kalau 2 markah, kena buat ayat yang penuh. Takrif kedaulatan berdasarkan bahasa Melayu ialah daulat yang membawa maksud kekuasaan, kuasa pemerintahan tertinggi. Macam tu. So, dia mesti ayat penuh. Ya. Kan. Kalau tulis, kalau tulis dan boleh, kalau tulis dan boleh kan cikgu? Boleh, boleh. Kalau dan boleh. Baik. So, jika soalan C pada pendapat anda, apakah rumusan yang boleh dibuat tentang konsep kedaulatan? Baik, 4 markah. So, macam cikgu cakap hari tu, kalau 4 markah, pastikan kamu, okey, sketch dulu kat luar, sketch dulu kat bawah jawapan. Kamu plan jawapan kamu supaya kamu tak lupa. Contoh, okey, konsep kedaulatan. Oh, dia mesti ada. Kalau 4 huraian, apa yang kamu kena buat? 2 fakta dan juga 2 huraian. Betul? 2 fakta, 2 huraian. So, apa fakta yang saya boleh buat? Apa huraian yang saya boleh buat? Buat fakta dulu. Okey, iaitu fakta yang pertama apa? Kamu cari. Okey. So, konsep kedaulatan ni tentang apa sebenarnya? Okey, iaitu
kekuasaan tertinggi. Okey, sesebuah negara. Okey, oleh sesebuah negara. Kamu boleh ambil oleh sesebuah negara yang merdeka. Kamu boleh ambil balik ayat tu. Okey, kemudian huraikan dia. Okey, iaitu huraian dia ia berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kewibawaan. Okey, kewibawaan sesebuah negara untuk okey, untuk mentadbir. Okey, mana pula jawapan dia pergi ni? Ni. Okey, kewibawaan sesebuah negara untuk mentadbir. Okey, mentadbir negara mengikut mengikut okey, pemerintahan sendiri. Apa boleh? Sendiri. Begitu. Dan juga apa lagi saya nak cerita cikgu? Okey, kewibawaan tu maksudnya macam mana wibawa. Wibawa ni dia susah tau. Dia macam ni. Dia macam ni. Kewibawaan ni susah nak explain sebenarnya. Tapi kewibawaan tu dia bukan cemerlang. Okey, dekat sekolah kamu ada ramai cikgu kan? Perasan tak? Ada sesetengah cikgu, kalau kamu tengok dia punya gaya bercakap, gaya dia menulis, gaya dia berjalan, gaya dia bawa buku, kemudian cara dia tegur kan? Kamu akan kata, "Ish, ni memang cikgu lah." Macam Tapi aura. dia ada macam, dia ni perwatakan dia, personality dia, memang betul cikgu lah dia ni. Kan? Tapi ada juga cikgu yang kadang-kadang kamu tengok pun, cikgu apa ni? Kan? Dengan orang kata apa, dengan ah dah ke sebut ni. Hmm. Ah, Tak baik baik. cikgu. Contoh. Lepas tu pegang rotan kan, spin rotan. Okey. Semua masuk. Budak-budak ni. Cikgu pandai pandai berlakon lah cikgu. Jadi korang kan tengok cikgu ke? Dia tak ada kewibawaan. So kewibawaan tu dia dia macam personality, macam karakter. Okey. Bukan kuat Perli. Kadang-kadang cikgu sendiri dulu pernah mengajar kat sekolah. Ada. Di kalangan guru-guru, ada guru-guru yang muda, ada guru-guru yang tua kan. Kadang-kadang dia kan, dekat dekat assembly kan, dekat perhimpunan. Mula-mula duduk, lepas tu, siap tidur kau. Cikgu kat sebelah. Cikgu, Kalau saya bangun cikgu. mana cikgu. Ada. Tidur macam tu. Kan. Ya. Yeah. So, kan. Sebab, lagi satu, perasan tak? Cikgu-cikgu sekolah, kalau yang cikgu lelaki ya, dia orang jarang pakai baju kemeja warna biru, warna kuning, warna merah. Biasanya pakai warna apa? Putih, coklat. Putih, coklat, krim. Warna dull je. Seluar pun grey. Betul tak? Betul lah cikgu. Ah, korang pun tengok kan? Aduh, kan? Kau pernah Ngantuk. pergi semua sekolah dalam Malaysia ke cikgu? Dia memang macam tu. Kan. Kalau cikgu dulu, masa zaman cikgu cuba ubah. Cikgu pakai baju warna kuning, kan, pakai baju warna warna pink sikit, kemudian seluar warna hitam. So nampak dia macam, lain macam lah aura. So, okay. Dia aura dipanggil sebagai kewibawaan. Kewibawaan tu maknanya perawakan, personality, karakter yang kuat. Jadi negara pun ada. Negara kita macam Malaysia ni, orang tengok kewibawaan negara kita sebagai negara yang maju cemerlang, orang pun tengok, dahsyatlah Malaysia ni. Dahsyatlah Malaysia ni kan. Kan. Jadi dahsyat. Rockers dia semua boleh jadi guru. Rockers pun jadi guru. Siapa tu? Tak tahu. Baik. So so contoh. Tu contoh. Okey, Tak baik. tahu cikgu. Tak tahu. Baik. So Oh, seterusnya. okey. Okey. Baik. So itu kewibawaan. So, kekuasaan tertinggi oleh sebuah negara, kewibawaan sebuah negara untuk mentadbir. Baik. Lagi apa lagi cikgu? Baik. Kamu boleh juga masukkan, itu Mas Senang tahu lah yang ni. Ya, betul Ihdina. Baik. So, fakta yang kedua, iaitu kamu masukkan juga, okey, iaitu pendapat-pendapat tokoh lain. Contohnya kamu kata, iaitu kekuasaan juga.
Okey, juga ataupun kedaulatan juga merujuk kepada juga merujuk ayat dia juga merujuk okey kepada kepada apa kegemilangan. Tapi kalau kamu dah tak ada idea, macam biasanya kamu kan dah sampai sini kan, kamu dah tak ada idea. Apa idea aku boleh buat? Okey, kalau kamu dah tak ada idea, kamu masukkan juga perkara-perkara seperti jenis dan juga seperti ciri-ciri. Contohnya kamu buat terdapat beberapa jenis kedaulatan. Okey, iaitu terdapat beberapa jenis kedaulatan. Okey, seperti bila kamu masuk seperti, sebenarnya dia dah masuk huraian kedua, iaitu dalam bentuk contoh. Okey, seperti apa? Seperti kedaulatan tradisional. Okey, tradisional. Kemudian juga kedaulatan kedaulatan moden, kemudian kedaulatan undang-undang, okey, dan juga kedaulatan antara antarabangsa. So dia macam tu. Okey, jadi jenis-jenis tu yang kamu huraikan itu sebenarnya adalah dia dalam bentuk contoh still dapat markah. So kamu kena elaboratekan dia. Itu conclusion yang kamu boleh bagi tahu. Okey, baik. So, itu untuk menjawab soalan struktur. So, yang bawah-bawah ni pun samalah. Ya, soalan-soalan struktur macam ni kan. Baik. Cuma cikgu risaukan tentang okey, soalan bahagian B. Okey, soalan bahagian B ni. So, kita tanya, Ica, tadi soalan bahagian B, boleh jawab ke? Diminta 3 soalan, kamu jawab semua 3 soalan. Boleh jawab, eh? Okey, sebab di sini ada lebih kurang 60 markah. Okey, 6. Paling banyak lost markah. Sebab itu penting. Baik. Sebenarnya macam mana nak skor bahagian ni sebenarnya? Baik. Sebenarnya strategi. Kalau nak bahagian B ni, okey, dia ada strategi. Apa strateginya? Iaitu strateginya ialah kamu kena cekap untuk menulis ataupun sketch jawapan. Okey, iaitu kalau kita lihat di sini kan, okey, senarai berikut berkaitan dengan kita ambil yang okey, kita ambil A dululah. Jelaskan ciri pemerintahan tersebut. Okey, ciri negara berdaulat iaitu mempunyai pemerintahan. So, jelaskan ciri pemerintahan tersebut. Ya, 4 markah ni maksudnya apa? Kamu terus sketch kat situ juga. Kat situ juga kamu terus sketch. Yang pertama, sebab 4 markah kan. So, make sure, bear in mind, kena ada 2 fakta, 2 huraian. So, 2 fakta, 2 huraian. So, terus kamu, okey, buat sketch je terus jawapan dia. Iaitu apa? Kamu sketch. Yang pertama, okey, iaitu ciri pemerintahan di sini, iaitu tentang Malaysia. Malaysia ada apa? Sistem, okey, demokrasi. Ya, demokrasi berparlimen. Okey, itu fakta. Okey, itu fakta. Yang pertama, demokrasi berparlimen. Huraiannya apa? Huraiannya kamu ceritalah demokrasi itu macam mana? Demokrasi ialah dengan cara apa? Memilih, okey, iaitu rakyat. Ya, rakyat memilih pemimpin. Melalui apa? Melalui, Pilihan melalui, raya. ya, pilihan raya. Macam tu. Itulah huraian. Kemudian kamu terus sketch fakta yang kedua. Okey, fakta kedua ialah sistem raja berperlembagaan. So, kamu terus nak cerita apa, cikgu? Cerita pula huraian yang kedua, iaitu apa? Okey, dalam sistem raja berperlembagaan iaitu yang di-Pertuan Agong. Okey, menjadi ketua negara. Ataupun ketua utama negara. Dan juga okey, dibantu oleh siapa? Dibantu oleh Perdana Menteri. Dah dapat je macam ni, 4 ni terus jawab. Okey, mulakan ayat. Ciri pemerintahan, terus mula ayat. Perintah dilaksanakan berdasarkan. Ya, betul, boleh. Boleh Pravi, tak ada masalah. Tak ada masalah.
dah buat yang ini, okey, terus jawab. Terus jawab. Kenapa ini penting? Tapi ini penting sebab apa tahu? Sebab, okey, kalau kamu baca, oh, ciri pemerintahan, kemudian kamu terus buat, ciri pemerintahan ialah sistem raja berperlembagaan, iaitu, okey, kamu tulis. Okey, fakta kedua apa yang tadi? Apa yang tadi Ah, apa tadi Kalau satu kena bayangkan muka cikgu. Ah, tak, itu yang selalu berlaku kan? Betul. Kan, tengok kereta, macam mana? Kan, kalau kena tepi tingkap, Tengok pokok, pokok, pokok. tengok pokok. Betul tu. Kan, tengok cicak. Ya. Jadi sebab itu, cikgu sarankan kamu sketch jawapan kat tepi tu. Tapi dengan cepat. Cepat, tak payah cantik-cantik. So, okey, pemerintahan, raja perlembagaan. Okey, ni apa ni? Supaya bila kamu menulis, kalau tak ingat, boleh tengok balik. Oh, okey, ada. Oh, selepas tu apa? Oh, okey, huraian dia. Okey, ada. Dia punya, dia punya guideline dia tu. So, itu memudahkan kamu untuk skor. Tapi cikgu, tadi ada pelajar tanya. Tapi cikgu, bila kalau dalam keadaan macam tu, apa nak buat cikgu? Kau orang ni macam tak faham je. Kan? Kalau tiba-tiba tak faham ataupun tiba-tiba lupa, kena buat apa? Lagi mau tanya kah? Kalau ngantuk, Kan? bayangkan muka cikgu. Ya, betul. Teknik terakhir, ya, Teh Ciming. Okey, teknik kecemasan tu. Baik. So, begitu juga dengan okey, kepentingan mewujudkan negara. Okey. Dan biasanya pelajar juga, kalau soalan fakta tak masalah. Tapi soalan C ni biasanya adalah soalan kebat. Di mana soalan kebat ni, contohnya Malaysia berkongsi sempadan dengan negara jiran, cadangkan langkah mengatasi aktiviti jenayah merentasi sempadan seperti pencerobohan perairan, penyeludupan dadah dan pemerdagangan manusia. Baik, macam mana langkah-langkah yang perlu dibuat untuk mengatasi aktiviti jenayah ni? Baik, macam mana nak cadangkan tu senang sebenarnya. Okey, iaitu kamu nak buat langkah dari pihak siapa? Yang kamu belajar hanya ada peranan pemerintah dan juga satu lagi iaitu rakyat kan? Satu lagi rakyat. So, kalau cadangkan langkah-langkah mengatasi aktiviti jenayah, rakyat ke pemerintah? Pemerintah. Pemerintah. Cadangkan langkah mengatasi aktiviti jenayah, itu pemerintah. Rakyat nak buat apa? Ya, rakyat tak tahu boleh nak buat apa. So, pemerintah. So, bila pemerintah, kamu dah tahu, oh, ini pemerintah ni. Kamu terus imagine, kalau aku pemerintah, apa aku nak buat? Bila kamu ingat, oh, aku kena jadi pemerintah. Apa aku kena buat? Ya, itu yang pertama dah tentulah kuat kuasa, kuat kuasa undang-undang. Okey, undang-undang. Untuk apa? Untuk halang pencerobohan. Halang pencerobohan. Kuat kuasa undang-undang. Itu fakta yang pertama. Bila kamu terus, nak cerita lagi lah tentang, okey, kuat kuasa undang-undang ni, buat huraian terus. Okey, huraian dia apa? Okey, iaitu, okey, mana-mana pesalah. So, pesalah akan dihukum. Okey, ataupun akan dikenakan hukuman yang apa? Hukuman yang berat. Okey, hukuman yang berat. Okey, kenakan hukuman yang berat supaya ianya menjadi pengajaran lah. Itu kuasa undang-undang. Apa hukuman yang berat? Apa contoh hukuman yang berat? Contoh hukuman yang berat? Bukan. Contoh hukuman yang berat ialah ambil tapak kaki dan kita semua ramai-ramai ambil bulu ayam gosok kat tapak kaki. Uh, uh, Dia punya geli tu memang nak nangis kau tahu. Dah lah, tolonglah, tolonglah. Jangan buat lagi, jangan buat lagi kan. Dia punya geletik geli kan. Okey, 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 aku surrender lah. Jangan geletik lagi. Confirm. Itu memang kejam gila.
Oh, sakit sebenarnya. Ah, bukan Sakit. sakit. Masalahnya dia bila geletek kau punya gelak tu sampai tak habis-habis gelak kan. Penat kau gelak tu. Waktu tu kau rasa, okay. Rasa macam menyesal lah. Gitu kan. Nampak tak? Kan. Jadi Jepun tak nak please. Ya, betul kan. Tak nak. Ayah ada asma sih. Bahaya. Tak lagi pun sebenarnya. Kau orang ni bawah 17 tahun, bawah 18 tahun. Mana boleh cerita 18 PG ke kan? Tak boleh, tak boleh. Kau orang bawah umur, tak boleh cerita. Kan? Kejam sangat tu nanti. Tu dia kan. Kan bila, aduh. Okey. Baik. Kuat kuasa undang-undang halang pencerobohan. So, pesalah akan dikenakan hukuman yang berat. Kemudian, apa lagi langkah untuk mengatasi aktiviti jenayah tu? Iaitu meningkatkan, kita akan minta untuk tentera ataupun pihak berkuasa perlu untuk meningkatkan rondaan di sempadan. Okey, meningkatkan rondaan di sempadan iaitu dengan menambah anggota. Ya, kita cakaplah tambah anggota tentera. Tambah anggota tentera dan polis untuk berkawal. Berkawal. Okey, okey, berkawal di kawasan sempadan. Macam tu. So, kalau jadi pemerintah ni dia lagi banyak idea lah. Dekat Sudat Generasi akan datang lebih mengatasi aktiviti jenayah, perdagangan manusia. Boleh ke Sudat Generasi akan datang lebih ikut undang-undang? Hmm, hmm. Boleh jugalah sebenarnya. Okey, ya itu kalau kita kata dari sudut pendidikan. Okey, pendidikan iaitu kita mendidik. Okey, iaitu kita mendidik generasi muda. Okey. Untuk apa? Untuk mengelak dari melakukan jenayah. Okey. So, untuk mendidik generasi untuk mengelak dari melakukan jenayah dan seterusnya, kita boleh kata bahawa supaya tekun ataupun kita kata teguh dalam menghormati. Okey, menghormati undang-undang. Maknanya kekal teguh dalam menghormati undang-undang. So itu pun boleh juga. Kan. Okey, kau rasa undang-undang, pihak berkuasa meningkatkan rondaan di sempadan, okey, mendidik generasi untuk mengelak dari melakukan jenayah dan juga okey, sudah tentu paling selalu yang kau orang buat iaitu kempen. So apa kita nak buat dengan kempen? Pemerintah boleh adakan kempen apa? Okey. Kempen apa yang paling sesuai? Kempen pencegahan jenayah, Cikgu. Okey, kempen pencegahan jenayah. Okey, jenayah iaitu mungkin yang dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh pihak berkuasa. Okey, oleh pihak berkuasa polis ke kan? Berkuasa dan apa yang dia buat? Dia tunjukkan apa? Iaitu tentang undang-undang. Okey, dan juga cara-cara untuk mengelak dari berlaku jenayah. Pun boleh juga. Okey, cara dan kaedah. Okey, untuk mengelak mengelak okey dari melakukan jenayah. Macam tu. Kadang-kadang ada kawan-kawan ajak merempit. Ajak merempit. Kita nak fikir, okey, polis kena ajar. Macam mana cara nak mengelak daripada kita terbabit dalam aktiviti merempit tu. Macam tu. Kan. Kalau ada yang kawan-kawan pula ajak wadidau. Macam mana kita nak mengelak daripada kita terlibat dalam wadidau tu. Tak pasal-pasal kita tengok. Gejala wadidaw. Kan wadidau. Macam Adam je. Yang seorang lagi macam tu. Ini macam Dina je. Okey, macam tu. Cikgu Ya macam macam mana tu. cikgu tahu pasal wadidaw Ah, ni? contoh. Tu contoh. Kan? Tak masal dia kan. So, itu antara caranya. Kan? Kena fitnah. Contoh. Contoh. Bukan fitnah. Contoh. Okey. Baik.
So inilah dia contoh-contoh soalan dan jawapan yang mana kalau kamu tengok jawapan yang cikgu beri, kamu perasan tak? Jawapan yang cikgu beri seolah-olah macam tak ada skema. Tidak menurut skema. Kita bagi free, maknanya apa yang idea yang ada, kita lepaskan kat situ. Betul tak? Cikgu dah berpengalaman berapa tahun dah ajar. Okey, baik. Yelah, tapi sebenarnya cikgu nak kamu amalkan tu. Iaitu apa tahu? Bila kamu lepaskan jawapan tu, jangan takut-takut. Asalkan dia relevan, maknanya asalkan menjawab soalan. Jangan, selalunya kamu fikirkan, oh aku nak buat ini ya. Oh nak buat fakta ini. Lepas tu kamu fikir, betul ke? Ya ke? Banyak sangat ya ke? Ya ke? Maksudnya Jangan. tulis je lah apa-apa. Tulis. Maknanya yang penting berkaitan, lepaskan je. Ini contoh je yang ini. Aku ingat contoh ini je. Bagi je. Bagi je. Jangan banyak menong. Ya ke ni? Tengok soalan sendiri. Ya ke jawapan aku ni? Jangan macam tu. Ah, ya, okay. Takutlah tak nak tulis dah lepas ni. Apa nak takut? Lepaskan je. Dah jawab tu takut tak relevan. Tahu-tahu satu markah je. Sebab itu penting untuk fahami soalan tu nak apa. Contoh soalan nak faktor-faktor. Okey, kamu pun bagi faktor-faktor tu. Jangan soalan nak faktor, kau orang bagi, kau orang bagi langkah-langkah ataupun kesan-kesan. Oh, kesannya. Cuba tengok baca balik. Oh, soalan faktor. Kenapa aku bagi kesan? Allah. So, kena berhati-hati yang itu. Kan. Itu sangat penting. Okey, baik. Ada soalan nak tanya tak? Tentang okay, bab satu dan latihan-latihan dan soalan-soalan tadi. Sebab kamu ni semua nak exam ni. Tak, Ah, tak. Tak ada cikgu. sebab beres. Risau bukan apa. Kenapa korang yang exam aku yang seram? Itu yang malas tu. Biasa Ah, cikgu, biasa macam tu. Biasa macam tu. Korang yang nak exam aku yang seram. Peh betul. Aku tak ada kena mengena dengan exam korang. Kau tahu tak? Cuma cikgu aja cara-cara untuk menjawab je. Okay. So, cikgu harap kamu semua boleh bersedia. Dan kalau ada soalan, boleh bertanya sekarang sebelum cikgu nak sentuh sikit bab yang kelima, okay, iaitu bertajuk pembentukan Malaysia. Okay, so, okay, ada soalan tak? Ada soalan? Soalan ada? Okay, baik. Ada? Ada soalan. Ya, apa soalannya? Okey, jom kita tengok. So, soalannya adalah soalan saya sama je dengan soalan di kat JB. Ya ke? Oh, ada jap. Cikgu bab 5, tingkatan 5 popular tak? Baik, ni untuk pengetahuan kamu. Untuk exam SPM bab 5 Form 5, okey, memang popular. Memang popular. Kenapa Auni Icha ni? Awak dah exam esok. Macam Okey. tergagak. Okey, baik. Jom kita tengok sekejap. Okey. Baik. MI cook tak. You tak masak pun. Cuma sedang rebus. Baik. Allah. Allah. Okey, cikgu dah best friend tu dah. Okey, awak dah exam ke? Esok awak nak saya bocorkan ke kalau awak JJB lah. La, tak nak lah. Okey, baik. I only remember katanya Malaysia. Sudah. Apa ni? Okey, baik. Remember Ganyang Malaysia. Okey, baik. So, ringkasan daripada bab 5. Okey, jom kita tengok ringkasan bab 5 . Sebab ada yang bertanya. Okey, cikgu saya cakap untuk sebagai statement panjang-panjang tu dah tukar format cara jawab. Okey. Dia ada bagi gambar Alisha? Dia ada bagi gambar Gambar lepas tu kena jawab soalan. Kena bina huraikan dan juga tanyakan soalan kan? Okey, sebenarnya ada tu. Itu yang mana? Bukan gambar yang statement tu. Gambar ke statement? Gambar ke statement? Statement. Ya. Itu memang ada. Itu memang Cikgu, ada. apa ni Ganyang Malaysia tu yang Indonesia cakap kan? Kena ada isi tersurat dengan tersirat. Ya, betul. Apa dia Ganyang Malaysia?
Dan yang Malaysia tu yang orang Indonesia cakap kan? Ya betul. Okey, so sebenarnya okey, ringkasan lah cikgu ringkaskan sebab nanti next week kita akan masuk bab 5 ni InsyaAllah. Okey, okey bab 5 ni okey kepada yang exam bab 5 ni sebenarnya berkaitan dengan pembentukan Malaysia di mana berkaitan dengan konsep gagasan Malaysia. Baik, konsep ini uh, okey, so konsep ni sebenarnya adalah iaitu untuk membentuk Malaysia. Okey, membentuk Malaysia di mana okey idea ni sebenarnya memang dah ada daripada dulu. Cuma Tunku Abdul Rahman ni okey dia nak gabungkan Persekutuan Tanah Melayu ni. Okey, Ica, awak ni kau tengok sini. Jangan borak lagi. Tak payah TS kau ni ASF lah. Mentang-mentang lah kita orang ni apa tak reti nak baca kan. FR tahu. Cik FR baik seterusnya. Okey, Oh, okey. Okey. Baik. Jom kita tengok. Okey, kita baik, so kita tengok negeri yang menyertai Malaysia. Okey, untuk pengetahuan kamu, sebenarnya the idea of pembentukan Malaysia adalah waktu itu 1963 negara apa yang dah merdeka? Negara Malaysia. negara yang dah merdeka hanya Persekutuan Tanah Melayu ni je yang dah merdeka. Ini je yang dah merdeka. Okey, tetapi yang Singapura, yang Sarawak, yang Sabah belum merdeka. Belum. Sarawak dengan Sabah serta juga Singapura masih lagi di bawah kerajaan British. Masih kerajaan British. Tanah Melayu je yang merdeka sebab Tanah Melayu merdeka pada 1957. So, okey, Tunku Abdul Rahman kata dia nak gabungkan, nak bawa masuk Singapura, okey, bawa masuk Sarawak, bawa masuk Sabah, okey, jadi okey, negara yang nama baru. Nama baru tu apa? Malaysia. Namanya Malaysia. Kenapa nama dia Malaysia, cikgu? Kerana kerana apa, guys? Mana datang perkataan Malaysia tu? Mana datang perkataan Malaysia tu? Ya betul. Malaysia tu ialah bukan ni Dina. Ya, Malay tu plus Sia sebenarnya. Okey, iaitu Malay tu ialah tanah Melayu. Sorry. Malay tu ialah orang Melayu. Kemudian Sia tu sebenarnya adalah tanah. Okey, tanah. So, jadi Malaysia tanah Melayu. Sia unstoppable. Okey. Sia tu bahasa apa? Okey, tak tahu. Kalau kamu tanya Mak Rempit, best Sia. Itu cikgu tak tahu. Korang kena tanya dia orang. Okey, best Sia. Itu Sia Oh, okey, baik. Tak. Sebenarnya Sia ni SIA is refer to land, okey, merujuk kepada bahasa Latin. So Oh. dalam bahasa Latin, Sia tu bermaksud tanah. Sebab itu ada Malaysia, sebab itu ada Indonesia. Indonesia maknanya tanah Indo. Rafizia ada apa? Belum lagi. Okay. Dilupuskan ke? Tak, kita tak gunakan. Yes. Okay. So Rafflesia, Rafflesia. Okay, yang berada di tanah Raffles ataupun Raffles. Chelsea ada tak? Tak ada. Siap. Okey. Baik. Chelsea, yes. Raffles tu apa? Raffles tu nama orang lah. Rafflesia tu, Raffles tu. Stanford Raffles. Bunga tu dinamakan sempena Stamford Raffles ke? Iyalah, bunga Rafflesia tu, sebenarnya bunga tu dijumpai oleh Stanford Raffles. So, dia Oh. namakan Rafflesia. Ah, baik. Yang tak ada sia tu macam mana, cikgu? Okey, yang tak ada sia tu, kamu tengok macam Thailand. So, dia ada guna land. Land tu tanah. Thailand, tanah Thai. England, tanah English. Poland, okey, Polish land. Okay. So, Mexico is Mexico lah. Ada beberapa negara dia stand dengan nama dia. Mexico, India, China.
Ghana, ya betul. Stand dengan nama negara asal dia. Singapore is datang daripada Singapura. Singa, lion. Pura ialah, okay, iaitu kota ataupun fort. Okay. So, betul. So itu sebenarnya tentang maksud sia dan juga maksud land. Dan ada setengah negara ada guna perkataan stan, S-T-A-N, untuk tanah. Contoh, Pakistan, Pakistan, Afghanistan. So, stan tu tanah. Kazakhstan, Kazakhstan maksudnya tanah untuk orang-orang Kazakh. Pakistan maknanya tanah untuk orang-orang Pakis. Oh, itu. Itu. Okay. Kalau go ahead go Uzbekistan. stand cikgu. Kalau Hindustan, Hindustan maknanya tanah orang-orang Hindu, Hindustan. Tu, Kalau go ahead go stand. kalau Gohek Gostan tu kena Gostan balik. Syaitan. Jangan. Syaitan lain. Cikgu, Ya, ya. Tanah Hindustan Syai. dalam India kan? Apa dia? Hindustan dalam India kan? Ya, Hindustan sebenarnya tak ada negara Hindustan. Oh, Negara Hindustan tu tak ada. Tapi negara di India lah. Negara Hindustan. We love history class. FR. Benda ni. I love TST. Jian ni kan. Dia cakap, saya paper sejarah Jumaat depan cikgu. Afat TS Ica. JNG tu apa? Geng cikgu, Aduh. geng. bahasa moden Okey. cikgu, bahasa moden. Oh. Ya, jom kita ramai-ramai baca. Okey, baca doa tolak bala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Korang ni kan. Allah. Okey. Baik, so itu dia. French fries. Okey, so itu idea dia. Dan idea itu dibawa oleh okey. Baik. Dan perkembangan idea tak apalah. Nanti korang baca. Tapi secara umumnya bab 5 tak susah. Tapi nanti minggu depan kita akan mulakan untuk bab 5 lah. InsyaAllah. Sebab ramai yang tu. Tapi ingat ya, walau apa pun teknik yang kamu gunakan, okey, kalau susah, okey, kamu tahu apa cara dia nak buat kan? Gunakan cara tu. Okey. So jangan risau. Jangan risau, yakin. Kan. Tapi sekolah tak ajar sampai bab 5. Oh ya ke? Okey. So kena kena tolong kalau boleh bawa cikgu. Okey. Ingat, tekniknya bawa cikgu masuk ke dalam exam kamu. Okey. Exam besok sampai bab 4 je. Alhamdulillah, dia selalu tanya langkah dengan rasional kan cikgu? Ya betul. Langkah is a process. Rasional tu maknanya wajar, kewajaran. Saya print muka cikgu. Buat apa nak print? Kat dekat buku nota kan semua ada muka cikgu. Apa susahnya? Okey. Oh, takkan nak bawa buku nota pergi exam cikgu. Tak, tadi ada yang kata, Idina kata dia nak bawa lah. Sebab ingat kalau ada exam, jangan bawa buku teks. Kan aku cikgu pesan tadi, jangan bawa buku teks. Bawa buku nota. Sebab Apa? kita nak tengok nota ringkas, nak cepat. Tiba-tiba datang, wah aku tengah rajin ni, apa? Baca buku teks. Kau memang boleh ketuk kepala dia. Tak, Kalau tak kalau masuk buku bang. teks. Kau, kan. Ya. So, nanti saya save buku cikgu. Aku tengah rajin ni, rajin tengok buku. Tengah rajin tengok buku cikgu. Memang betul. Jadi serius baca buku teks memang tak masuk. Sebab itu kalau ada kawan-kawan kamu pergi buat nak exam, duduk kat luar, bawa buku teks, kamu cakap dengan dia, kau jangan buang masa lah. Baca nota lah. Kan. Jangan baca buku teks. Okay. So baca nota. Nota ringkas. Okay. Dan ingat keywords. Macam tu. Saya pernah kena buat macam tu, kena tendang saya. Dah tak betul. Memang. Okey, untuk pengetahuan kamu, tanda-tanda awal pelajar-pelajar SPM stres, pelajar-pelajar SPM mula rasa tertekan, tahu apabila? Apabila banyak pelajar-pelajar mengeluarkan statement-statement yang tak apa-apa dalam Zoom chat. Macam ni. Korang tengok dalam Zoom chat kan, macam-macam tak apa-apa keluar. Itu tanda stres. Cikgu dah alami dah 5 tahun ni memang sama je. Oh. Memang sama.
Bila dia stres kan, tak apa-apa yang keluar dia borak tu kan. Kan. So, itu, so kita kata sebagai, the struggle is real. The struggle is real. Kan. Okay. Tahu-tahu je kepala tengah sakit. Ya. Yeah. Okay. Jadi, okay. Jangan risau. InsyaAllah cikgu sentiasa bersama dengan kamu. Cikgu akan bantu kamu sebaik mungkin. Okay. Ya, yeah, sebaik mungkin. Sebab cikgu tahu susah senangnya kamu. Okay, susah. The struggle will more, the more good. InsyaAllah dah ni, cikgu akan bantu, cikgu akan doakan kejayaan kamu dan ingat, okey, kepada pelajar-pelajar, cikgu tahu sebenarnya kita ada pelajar baru ramai tahu sebenarnya hari ni. So kepada pelajar-pelajar baru yang mungkin minggu ni ada exam, okey. Okey. So kepada pelajar-pelajar baru yang ada exam minggu ni, okey, kena kalau kamu stuck, kalau kamu sangkut, okey, tak boleh nak jawab. Tak ada idea. Dah pandang kiri kanan atas bawah, kiri kanan atas bawah. So gunakan tips yang terakhir. Okey, iaitu tipsnya adalah sila lihat dan sila ingat wajah guru, muka guru sejarah kamu. Ya, muka guru sejarah yang kamu faham dia ajar. Kalau kamu faham, okay. Kalau kamu faham cikgu sekolah kamu, okay, yang ajar, kamu faham, ingat muka dia. Tapi kalau muka inilah yang kamu belajar dan kamu faham, boleh ingat muka ni. Sebab, ya, dia akan, insyaAllah, akan membuka kesulitan Bagus. itu. Betul. Saya pernah try cikgu. Pernah try? Main lagi Alhamdulillah. Alhamdulillah. See? Testimoni. Okay, so kepada pelajar-pelajar baru, okay, mungkin kamu rasa macam, ya ke? Boleh percaya ke? Kamu tanya kawan-kawan kamu dalam grup ni, semua memang betul. Pernah jadi. So, okay. So tak perlu nak gitu. Ragu-ragu. Saya ragu-ragu. Just buat. Ya. Okay guys, ada soalan tak nak tanya? Cikgu tengok korang ni dah mula nak berdiscord-discord dah ni. Lantak korang lah. Okay, korang ada soalan tak nak tanya? Okay. Tak ada cikgu. Tak ada. Okay. Baik, kepada pelajar-pelajar yang first time masuk kelas ini, macam mana? Okay. Faris Ryan sehat? Sehat. Ballerina cappuccino cikgu. Ballerina cappuccino? Tung, tung, tung. Ay, nampak gayanya budak-budak Form 5 ni makin makin kronik nampak gayanya. Gameplay pula Hai. cikgu. Cikgu kena sediakan ubat, kena post ubat pula ni. Cikgu kalau mengantuk. Kali dengan otak cikgu. Okey, ya. Yeah. So ada yang tanya, cikgu, kalau mengantuk, okey, mengantuk sangat, patut saya sambung study ke tidur je cikgu? Apa punya soalan lah. Kalau mengantuk tapi nak study juga, apa kata kamu tidur? Tidur je. Tidur je. Lepas tu bangun semula fresh, study balik. Ya. Tak guna kalau kamu tengah mengantuk, kamu baca lagi. Memang tak masuk. Saya berisiko sikit cikgu. Ah? Ya, Pasang alarm. berisiko. Habis apa guna korang punya phone mahal? Letaklah Oh. alarm. Aduh, ya. Kan. So letak alarm. Bila itu, okey bangun. Ush. Nak study balik ni. Dah segar. Kan. Ya, jangan jadi titik. Korang sambil tutup mata ni. Mana pula aku punya phone tadi. Hmm. Senyap pun. Itu memang habis lah. Itu memang habislah. Penuh. Kan. So, gunakan dia. Letak casing. Letak casing muka cikgu ya. Aduh. Ya, Kristina ada soalan? We trust in cikgu. Okey. Tak bangun, mak saya yang kejutkan. Kalau kamu set alarm tak bangun, kamu kena set alarm dengan mak kamu. Mak, nanti besok pagi mak jadi alarm saya boleh? Kejutkan saya. Itu. Wallpaper muka cikgu. Alarm abang saya yang bangunkan. Okeylah. Good luck guys untuk minggu ini. Ingat semua tips yang ada. Good luck guys. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Baik cikgu, terima kasih. Okey, Cikgu, bye. sama cikgu. Baik Okey, cikgu, terima sama-sama. kasih cikgu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Okey, waalaikumsalam. Okey, sama-sama.
Okey, Iman. Terima kasih cikgu. Okey, sama Mel.